Assalamualaikum. Hari ni saya nak tunjuk macam mana nak buat ayam goreng berempah. Mula kita masukkan bawang merah, bawang putih, serai, ketumbar dan juga ikan manis. Kita kisarkan selama 10 saat speed 7. Kemudian kita bukakan lid dan masukkan tepung beras, tepung jagung, sedikit gula, garam, sos tiram dan juga cili kisar. Kemudian kita kautkan bahagian tepi mixing bowl ke bawah. Kemudian kisarkan selama 8 saat speed 5. Pun paste ayam goreng berempah kita. Pekatkan hasilnya sebab kita kisar tanpa sedikit air pun. Kita gaulkan rata-rata ayam kita dengan paste tadi. Kemudian perapkan ikut sama mana kita nak. Bila minyak dah panas, bolehlah kita gorengkan ayam tadi dengan api yang kecil. Biar masak sekata tahu sebelum kita angkat dan tapiskan di atas penapis. Goreng berempah ni sedap kalau kita makan dengan nasi lemak. Mudah je kan nak buat? Jangan lupa mencuba. Resipi penuh di caption.